Dewan Rakyat gamat, Fahmi gurau ajak Wan Saiful berlakon. Sanusi gesa rakyat Kedah segera hantar bantahan. Sanjeevan tuntut Cikgu Bat mohon maaf segera. Tun M anggap isu bersatu hanya dalaman. Fuad sokong Tun M, salahkan bersatu pecah Melayu. Dan Amanah kekal sokong PRU dan PRN serentak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Suasana Dewan Rakyat yang biasanya tegang bertukar mencuit hati apabila Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berseluruh dengan mencadangkan Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan menceburi bidang perfilman selepas dipecat daripada Bersatu. Sebelum membuat gurauan itu, Fahmi terlebih dahulu menyampaikan ucapan takziah dan rasa simpati kepada Wan Saiful atas pemecatannya baru-baru ini sambil menyifatkannya sebagai dugaan besar dalam dunia politik. Beliau turut menyatakan keyakinan bahawa Wan Saiful seorang yang baik serta tidak sepatutnya diperlakukan sedemikian rupa, sambil berharap agar keadilan dapat ditegakkan dalam isu tersebut. Ketika menjawab soalan tambahan daripada Wan Saiful dalam sesi penggulungan Belanjawan 2026, Fahmi sempat mengaitkan situasi sebagai mangsa dalam pergolakan parti masing-masing. Reaksi spontan daripada Wan Saiful mengundang ketawa kecil dalam Dewan apabila suasana yang tegang berubah menjadi lebih ringan dan bersahaja. Untuk rekod, pada 14 Oktober lalu, Wan Saiful dipecat daripada Bersatu, manakala Ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal digantung keahlian selama 1 penggal. Menteri Besar Kedah Sanusi Mak Noor menyeru pemilik hartanah dan pihak berkepentingan yang terkesan dengan kadar cukai taksiran baharu supaya segera mengemukakan bantahan rasmi dalam tempoh kurang 48 jam. Bercakap kepada FMT, beliau mengingatkan bahawa masa yang tinggal untuk berbuat demikian hanya sehingga 5 November ini sebelum Majlis Bandaraya Alor MBAS mengadakan sesi pendengaran awam. Sanusi menegaskan kira-kira 91,000 pemilik dan pemegang taruh dalam kawasan pentadbiran MBAS perlu menggunakan saluran rasmi yang disediakan bagi memastikan bantahan mereka diterima dan dipertimbangkan secara sah. Menurutnya, tindakan segelintir pihak di luar kawasan MBAS yang menzahirkan kemarahan di media sosial tidak memberi sebarang kesan dari segi undang-undang, malah tidak membantu proses rasmi yang sedang dijalankan. Beliau turut menjelaskan bahawa kerajaan negeri hanya mahu memastikan proses semakan semula cukai ini berjalan telus dengan peluang diberikan kepada semua pihak untuk bersuara sebelum pelaksanaan kadar baharu. Sebelum ini, Datuk Bandar Alor Abdul Ghaffar Yahya memaklumkan bahawa sebanyak 95,710 notis penilaian baharu telah diedarkan sejak 9 Oktober lalu dan kadar cukai baharu itu dijadual berkuat kuasa pada 1 Januari 2026. Naib Ketua Bersekutu Bersatu Sri Sanjeevan menuntut agar rakan dalam parti Badrul Hisham Shahrin atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bat membuat permohonan maaf berhubung kenyataan dalam sebuah siaran langsung di Facebook yang didakwa berunsur fitnah. Dalam surat tuntutan bertarikh 28 Oktober, Sanjeevan mendakwa Cikgu Bat telah memuat naik video pada 12 Oktober lalu yang mengandungi tohmahan serta gelaran menghina terhadap dirinya. Menurutnya, kenyataan itu termasuk dakwaan bahawa beliau membelanjakan sejumlah besar wang bagi tujuan berkaitan pejabat Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, kononnya untuk mendapatkan perhatian atau pengaruh politik. Sanjeevan menuntut agar Cikgu Bat menarik semula video itu, membuat permohonan maaf secara terbuka dalam tempoh 48 jam serta membayar ganti rugi sebanyak 1 juta atas kerosakan reputasi yang dialaminya.
Beliau turut memberi amaran bahawa tindakan undang-undang akan diambil sekiranya tuntutan itu tidak dipenuhi dalam tempoh yang ditetapkan. Menurut laporan, pihak FMT telah cuba mendapatkan reaksi daripada Badrul Hisham. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengambil sikap tenang terhadap Kemelut Dalaman Bersatu dengan menegaskan bahawa pertikaian yang berlaku tidak akan menggugat agenda besar memperkukuh perpaduan Melayu. Bekas Perdana Menteri itu berpandangan perbezaan pandangan dalam sesebuah parti adalah lumrah dan hanya bersifat dalaman, justru tidak wajar diperbesarkan sebagai tanda perpecahan dalam perjuangan bangsa. Beliau menegaskan bahawa perjuangan memartabatkan orang Melayu perlu terus menjadi keutamaan tanpa terjejas oleh konflik kepimpinan yang timbul dari semasa ke semasa. Ketika ditanya sama ada beliau menyebelahi Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin atau timbalannya Hamzah Zainuddin, Tun M menegaskan bahawa kedua-duanya mempunyai peranan tersendiri dalam usaha memperkukuhkan perpaduan Melayu secara menyeluruh. Kenyataan itu hadir ketika Bersatu sedang berdepan ketegangan dalaman susulan tindakan disiplin terhadap dua pemimpin muda parti berkenaan. Sebelum ini, Ahli Parlimen Tasik Glugor Wan Saiful Wan Jan telah dipecat, manakala Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal digantung keahlian selama 1 penggal selepas didakwa melanggar perlembagaan parti. Sementara itu, Ahli MKT UMNO Muaz Zakarshi menyatakan persetujuan dengan pandangan Tun M bahawa perpecahan dalam Bersatu tidak seharusnya dianggap sebagai perpecahan orang Melayu. Muaz berkata kenyataan itu tepat kerana menurutnya penubuhan Bersatu sendiri merupakan faktor utama yang mencetuskan perpecahan politik Melayu sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Beliau menjelaskan Tun M benar apabila menyatakan perbalahan dalam Bersatu hanyalah masalah dalaman parti dan bukannya refleksi kepada perpecahan bangsa. Muaz menambah, sejak Bersatu ditubuhkan dan memegang kuasa, parti itu tidak pernah menikmati keharmonian dalaman, malah sering bergolak akibat perebutan jawatan dan pengaruh. Menurutnya, keadaan itu membuktikan bahawa penubuhan Bersatu bukan sahaja gagal menyatukan orang Melayu, malah menjadi punca utama kepada perpecahan dalam lanskap politik negara. Parti Amanah Negara Amanah menegaskan pendiriannya untuk menyokong cadangan agar pilihan raya umum PRU dan pilihan raya negeri PRN diadakan serentak bagi menjimatkan kos serta memudahkan urusan pengendalian pilihan raya. Bercakap kepada Sinar Harian, Naib Presidennya Mahfuz Omar berkata, pendirian itu telah lama disuarakan parti tersebut sejak selepas pelaksanaan PRN di 4 negeri sebelum ini. Menurutnya, pelaksanaan pilihan raya secara serentak bukan sahaja menjimatkan perbelanjaan kerajaan, malah turut mengurangkan kos operasi parti-parti politik yang bertanding. Beliau menambah, jika semua negeri bersetuju melaksanakannya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR juga tidak perlu memperuntukkan bajet besar bagi urusan logistik dan petugas. Mahfuz turut menjelaskan pelaksanaan itu selari dengan seruan banyak pihak untuk mengelak ketirisan dan pembaziran, sekaligus membuktikan komitmen terhadap pengurusan keuangan negara yang lebih efisien. Sementara itu, Ketua Penerangan Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz turut berpandangan pilihan raya serentak merupakan langkah terbaik kerana dapat mengurangkan kos dan mengelak pengulangan proses pilihan raya. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.